Jadi dengan saya yang bernama Muhammad Rafizi bin Ramli, Ahli Parlimen Pandan, dengan ini mengumumkan saya akan mengosongkan kerusi Parlimen Pandan berkuat kuasa esok, iaitu hari Isnin 18 Mei 2026. Saya akan menulis secara rasmi kepada Speaker Dewan Rakyat esok untuk memaklumkan keputusan saya meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen dan mengosongkan kerusi Parlimen Pandan. Okey, ni dah tak ada surprise lah. Saya Nik Nazmi Nik Ahmad, Ahli Parlimen Setiawangsa. Dengan ini mengumumkan saya akan mengosongkan kerusi P118 Parlimen Setiawangsa berkuat kuasa esok Isnin 18 Mei 2026, dan saya akan menulis secara rasmi kepada Speaker Dewan Rakyat esok untuk memaklumkan keputusan ini. Saya yang bernama Muhammad Rafizi Ramli dengan ini mengumumkan saya akan keluar dari PKR dan menyertai bersama berkuat kuasa hari Selasa 19 Mei 2026. Saya akan menulis secara rasmi kepada Setiausaha Agong PKR pada hari Selasa ini untuk memaklumkan keputusan itu. Saya Nik Nazmi Nik Ahmad dengan ini mengumumkan saya akan keluar dari PKR dan menyertai bersama berkuat kuasa hari Selasa 19 Mei 2026. Saya akan menulis secara rasmi juga kepada Setiausaha Agong PKR pada hari Selasa bagi memaklumkan keputusan ini. Terima kasih Saudara Nik. Jadi yang terakhir, saya dan Nik dan rakan-rakan yang lain, kami bukanlah yang terbaik daripada kalangan kita semua. Kita tahu yang itu. Kami banyak kelemahan dan kami banyak kekurangan. Cuma sekarang kami diberi amanah untuk membawa obor idealism ini sementara kami masih ada kekuatan supaya satu hari nanti kami boleh wariskan obor itu kepada pimpinan generasi muda. Terutamanya daripada kalangan millennials, daripada Gen Z yang saya, Nik dan rakan-rakan kami akan tumpukan sepenuh tenaga kami untuk membentuk dan melatih generasi pimpinan muda ini di dalam bersama. Jadi saya akhiri dengan serangkap pantun kepada semua yang hadir, kepada yang menonton, kepada seluruh rakyat Malaysia. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik itu dikenang juga. Terima kasih.